Okay, hi guys, hari ni kita di Fancy Saja Sebenarnya Alam. Kita ada sebuah Audi TT okay. So, owner bagi tahu kita dia ada masalah berkaitan dengan Android player dia lah. Okay. So, sekarang ni dia dah tukar kepada DDPi punya Android player 4 plus 64GB. Orang kata 10 inci punya lah. Nampak yang ni 10 inci punya. Okay, kita tutup dulu kereta. Right. So yang ni semua dapat detect lah. Yang ni support 360 punya kamera. Tetapi waktu sekarang ni dia tak ada pasang lagi lah untuk 360 punya kamera. Kalau kita reverse ke belakang, nampak? Kita reverse. Nampak? Sangat-sangat clear and then jelas lah. Mungkin nampak. Alright. So dalam Android player ni mostly semua pun sudah tahu. Okay. Ada CarPlay, YouTube, Netflix, Play Store, Google Maps, semua ada. Bila ada Play Store bermaksud semua aplikasi boleh support lah. Okay. So kita beritahu kat steering dia pun boleh juga, nampak. So yang ni volume up and down, semua pun boleh. Okay. Yang ni nak ubah channel pun boleh. Semua function lah. Okay. Steering pun kita ada jual juga. So owner cakap pun dia pun nak jual apa, nak tukar juga steering nanti. Okay. So korang geng-geng Audi yang nak pasang Android player ataupun steering ataupun apa saja aksesori boleh hadir di Fancy Saja Sebenarnya Alam. Kita akan bagi harga special lah. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay. See you. Ciao.